Jemaah, kalau ada orang berzina, jemaah benci tak? Benci. Kalau ada orang berzina dengan emaknya, benci? Benci kan? Berzina dengan ayah kandungnya, benci tak? Benci. Biasanya orang kalau berzina dengan emak dia atau berzina, itu kalau tahu, satu kampung datang nak tumbuk dia. Betul tak? Tetapi riba macam mana? Cuma perhatikan masalah riba. Orang kalau kerja di bank-bank ribawi, bangga tak? Bangga jemaah. Oh, suka kadang-kadang emaknya tu, emak kalau bilang, anak saya dah lama jadi status ini di bank ini, betul tak? Bangga sangat. Dia tak sedar bahawa anaknya berzina. Anaknya berzina. Dia rasa bangga dengan orang berzina. Sebab dosa yang paling kecil dalam riba tu adalah berzina dengan emak kandung. Itu paling kecil. Kalau lebih besar lah. Riba ni, ketika membunuh, Allah Subhanahu Wa Taala tak isytiharkan perang dengan dia. Kemudian berzina, Allah tak isytiharkan perang dengan dia. Sebab ni benda ni dah tahu. Tetapi masalah riba macam mana? Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Jika kalian tak berhenti daripada riba, Allah dan Rasulnya mengisytiharkan perang denganmu. Allah mengisytiharkan perang denganmu. Kenapa? Kerana riba ni adalah sesuatu dosa yang dipandang biasa dan bahkan bangga buat. Hati-hati jemaah. Perkara yang kita rasa biasa, boleh jadi ia adalah sebuah dosa. Itu perlunya menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selamat daripada dosa besar, dan mudah-mudahan kita semuanya diampunkan dosanya oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surga dan berjiran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.